Tahun lepas GP25 dikatakan tak improve banyak daripada GP24. Malah macam DJ Antonio dan juga Pecco nampak lagi struggle. Cuma Marc Marquez je yang boleh bawa betul-betul. Jadi secara puratanya GP25 tu tak improve GP24. Jadi tahun ni GP26 apa yang diorang buat? Apa yang diorang test dekat Sepang hari tu? Mari kita tengok. Ini ialah shakedown hari pertama. Front aero ni nampak lagi panjang, dah macam menanduk dah kat bawah ni. Dia punya lebar tu sama je, mungkin sebab rules. Lepas tu dia punya side aero pun berubah daripada tahun 2025. Tapi lebih kurang sama je. Barang lain macam exhaust, yang lain semua ni nampak macam lebih kurang sama je. Tapi hari pertama kita nampak Michel Pirot, dia punya test rider jentera GP25 standard trim. Maksudnya dia mungkin nak buat comparison, nak rasa beza dia antara GP25 dan juga GP26. Kalau kita tengok sini, ni masih winglet yang lama. Side pod ni pun side pod tahun 2025, tahun lepas punya. Lepas tu kat sini kita nampak dia bawa aero yang baru. Dia nak test, nak compare. Kita nampak dekat sini side pod ni lebih lebar. Ini pun lagi agresif daripada depan bawa ke belakang. Tapi kita nampak itu je lah beza dia. Tak ada beza sangat Ducati antara tahun lepas dengan tahun ni. Aero dekat bahagian belakang ni pun daripada model tahun lepas. Bila Pecco dan juga Marquez test pada sesi testing yang official, kita nampak akhirnya masa hari terakhir, hari kedua dan juga hari ketiga, diorang tak guna aero yang baru. Diorang banyak guna aero yang lama. Nampak ni, dia punya wing masih sama lagi. Yang ni lagi jelas kita nampak Pecco guna wing lama lagi. Ini gambar Pecco dengan Alex, dua-dua pun sama, pakai aero daripada tahun lepas. Yang tahun lepas ni pula, sebenarnya ini hampir sama macam GP24 punya. Ini termasuklah Marc Marquez sendiri. Kita tengok dekat sini, Marc Marquez pun sama. Dia menggunakan aero package yang sama macam Pecco. Yang ini kita nampak Marc Marquez test aero package yang lain daripada yang standard. Dia nampak macam slim sikit dia punya muka depan ni. Tapi orang suspek yang ini lebih kepada untuk tahun 2027 nanti, daripada gambar-gambar yang leak sebelum ni yang ditest oleh Michel Pirot. Dia punya fairing tu macam ni, cuma dia punya winglet lebih kecil. Sebab yang winglet ni boleh besar sebab dia masih gunakan rules tahun ni. Sejak daripada tahun lepas, kalau kita perasan, jentera MotoGP semuanya dilengkapi dengan mesh damper dekat swing arm. Benda yang panjang silinder ni, ini mesh damper. Mesh damper maksudnya dia macam damper dekat kita punya fork depan, tapi untuk swing arm. Kalau kita punya handle tu kita gerak ke kiri ke kanan kan, tapi swing arm bergerak atas ke bawah. Jadi damper dia bentuk macam ni lah. Jangan lupa kalau nak ikuti MotoGP, subscribe dekat Sport TV Now.